Alhamdulillah perkataan itu is Arabic words. Betul tak? Ini bahasa Arab. Yang berhormat dalam pergolongan banyak menggunakan kalimah-kalimah orang Islam. Nak sujud syukur, Alhamdulillah, bersyukur. Adakah yang berhormat beriman? Adakah yang berhormat percaya dengan Allah? Kami tak mahu kalimah ini dipermain-mainkan. Saya takut mengelirukan orang Islam. Yang berhormat IC 03. Saya pun IC 03. Yang berhormat, bukan, saya anak Kelantan. Saya anak Kelantan, lahir Bukan di isu Serabi anak Barat. Kelantan, No, isu sebab mempermainkan itu- agama. Sebab itu saya nak katakan, tunggulah. Kita sebagai anak Malaysia, kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Mana ada dipermain-mainkan sebab itu perkataan seperti kurang elok. Sebagai seorang yang beriman, saya yakin, yang berhormat pun harap kita semua ni sama-sama hormat menghormati. Alhamdulillah perkataan itu is Arabic words. Betul tak? Ini bahasa Arab. Dia dengan kata lain, if God willing, insya-Allah, if God willing. Alhamdulillah bermaksud, telah pun saya bersyukur. Dalam bahasa bersyukurlah. Dalam bahasa Arab, Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi sebab Allah. itu saya rasa, jangan kita selalu cenderung kepada isu yang bercanggah dengan perpaduan. Kita nak membawa semua sebagai sebuah keluarga. Anak Malaysia itu terdiri daripada Melayu, Cina, India, Kadasan, Iban, Dayak. Kita semua sejiwa, sehati. Sebab itu perpaduan dalam kepelbagaian itu, kita saling hormat menghormati. Sebab itu saya akan jemput yang berhormat. Datang ke rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Kementerian saya. Nanti jemput, jangan tak datang pula.